Assalamualaikum, Tachahau dan waalaikum kepada semua. Terlebih dahulu kami mulakan dengan pengenalan. Jadi antara sebab kami memilih New Zealand dan Australia adalah disebabkan kedua-duanya terletak di rantau Oceania, pernah menjadi tanah jajahan British dan mengamalkan sistem demokrasi liberal berasaskan model Westminster. Jadi persamaan latar belakang ini menjadikan perbandingan antara kedua-dua negara ini lebih seimbang dan bermakna. Jadi kami bermaklumat untuk menjalankan kajian ini bagi tujuan menilai bagaimana kedua-dua negara ini mengurus tadbir masyarakat dalam dua konteks yang berbeza. Dan pada masa yang sama, kami juga ingin memahami bagaimana struktur dan budaya politik mempengaruhi tahap serta kualiti demokrasi yang diamalkan. Jadinya perbandingan ini bertujuan untuk menunjukkan perbezaan antara dua model demokrasi yang stabil tetapi berkembang dalam latar yang berbeza. Analisis perbandingan yang pertama adalah dari aspek sistem politik. Persamaan antara negara Australia dan New Zealand dari aspek sistem politik adalah kedua-dua negara mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan monarki berperlembagaan. Sistem pilihan raya di Australia adalah mengamalkan pelaksanaan pengundian wajib, compulsory voting, bagi semua warga negara yang layak. Pengundi di Australia diwajibkan untuk hadir mengundi dan kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan denda. Langkah ini menjadikan tahap penyertaan politik rakyat Australia antara yang tertinggi di dunia dan memastikan bahawa kerajaan yang dibentuk benar-benar mencerminkan kehendak majoriti rakyat. Seterusnya, Parlimen di Australia terdiri daripada dua dewan utama, iaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Senat. Manakala di New Zealand pula, sistem pilihan raya yang digunakan adalah Mixed Member Proportional Representation (MMP), iaitu gabungan antara undi calon kawasan dan undi parti. Sistem MMP ialah sistem pilihan raya gabungan antara sistem kawasan di mana wakil dipilih secara langsung berdasarkan undi majoriti. Sistem perwakilan berkadar iaitu Proportional Representation di mana kerusi diagihkan berdasarkan peratusan undi parti secara nasional. Sistem ini telah diperkenalkan pada tahun 1996 bagi memastikan perwakilan yang lebih adil dan seimbang dalam parlimen. Seterusnya, Parlimen di New Zealand mempunyai hanya satu dewan, iaitu Dewan Perwakilan, iaitu House of Representatives. Manakala, untuk perbezaan dari aspek sistem politik bagi negara Australia dan New Zealand adalah perbezaan dari segi bentuk negara ataupun struktur negara. Australia adalah sebuah negara persekutuan, iaitu terdapat 7 pemerintahan di Australia, iaitu 1 di peringkat persekutuan dan 6 lagi di peringkat negeri, iaitu berlakunya pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Contohnya, untuk kuasa kerajaan pusat adalah pertahanan, percukaian, manakala kerajaan negeri pula ialah infrastruktur, pengangkutan, jalan raya. Manakala, New Zealand pula adalah negara kesatuan, iaitu Unitary States, yang kerajaan pusat memegang kuasa tertinggi, tiada kerajaan negeri dan juga tiada pembahagian kuasa secara perlembagaan antara kerajaan pusat dan negeri seperti dalam sistem persekutuan. Selain itu, dari aspek dasar awam, persamaan antara negara Australia dan New Zealand dapat dilihat melalui dasar immigration, iaitu Kerjasama Trans-Tasman Travel Arrangement (TTTA) dan juga sistem visa universal. Perjanjian ini membolehkan rakyat asal Australia dan New Zealand untuk bergerak bebas antara kedua negara sama ada untuk tinggal tetap atau tinggal sementara tanpa memerlukan visa ataupun pasport. Selain itu, kerjasama ini juga dapat dilihat daripada perjanjian penggunaan teknologi pemprosesan data bagi meningkatkan kecekapan dalam kawalan imigresen. Contohnya, Australia dan New Zealand menambah baik kemudahan perjalanan udara dan kapal persiaran melalui inisiatif Electronic Travel Authority (ETA) yang telah dikenalkan pada Oktober 2019. Manakala, perbezaan antara Australia dan New Zealand dari aspek dasar awam dapat dilihat melalui dasar pendidikan, iaitu sistem pinjaman pendidikan. Sistem pinjaman pendidikan di Australia adalah Higher Education Loan Program (HELP) dan juga VET Student Loans. Pinjaman ini adalah bebas faedah dan jumlah hutang akan disesuaikan setiap tahun mengikut kadar inflasi berdasarkan indeks harga pengguna. Ini memastikan nilai pinjaman kekal sepadan dengan kuasa beli semasa. Jumlah yang perlu dibayar kembali oleh pelajar akan mencerminkan nilai wang ketika pinjaman dibuat. Pinjaman ini juga boleh dibuat sehingga ke peringkat Doktor Falsafah, iaitu PhD. Manakala, di New Zealand pula, sistem pinjaman pendidikan adalah Government Student Loan (GSL). Dalam sistem ini, pembayaran semula pinjaman hanya akan bermula apabila pelajar mula bekerja dan memperoleh pendapatan tetap. Pada tahun 2011, kerajaan telah menetapkan had penggunaan GSL kepada maksimum 7 tahun pengajian sepenuh masa. Ini menyebabkan beban hutang GSL paling banyak ditanggung oleh pelajar yang lebih berusia, memandangkan mereka telah menempuh lebih banyak tahun pengajian. Mereka juga berkemungkinan besar telah mengumpul lebih banyak pinjaman sepanjang tempoh tersebut.
setelah itu, bagi pelajar yang ingin menyambung pelajaran ke peringkat sarjana atau PhD, mereka kini perlu mendapatkan sumber kewangan lain untuk menyambung pengajian mereka. Pergi pula kepada budaya politik. Jika dilihat dari sudut ideologi politik yang dibawakan daripada Australia dan New Zealand ini, masing-masing cenderung mengamalkan demokrasi berbentuk demokrasi liberal. Manakala perbezaan antara kedua-dua negara ini ialah Australia lebih cenderung kepada liberalisme klasik dan konservatif, di mana Australia lebih memberi penekanan kepada pasaran bebas, kerajaan kecil dan nilai-nilai tradisi yang wujud di negara mereka. Manakala di New Zealand pula mereka lebih menekankan liberalisme progresif dan demokrasi sosial, di mana New Zealand lebih memberikan fokus terhadap kesejahteraan sosial, keterangkuman serta hak yang layak diperoleh golongan minoriti di negara mereka, terutama sekali hak golongan Maori. Seterusnya, kita lihat pula dari segi konteks parti politik, apakah persamaan dan apakah perbezaan antara kedua-dua negara tersebut. Jadi kedua-dua New Zealand dan Australia ini mengamalkan sistem demokrasi Westminster serta sistem multi-parti. Walaupun terdapat banyak parti kecil, lanskap politik di kedua-dua negara ini cenderung didominasi oleh dua parti utama. Di Australia, persaingan utama adalah antara Parti Liberal yang bersekutu secara tetap dengan Parti Nasional menentang Parti Buruh. Manakala di New Zealand, dua parti utama yang mendominasi ialah Parti Nasional dan Parti Buruh. Meskipun wujud pelbagai parti kecil, kedua-dua negara ini menunjukkan kecenderungan kepada sistem dua parti yang dominan. Kedua-duanya juga memiliki parti catch-all. Catch-all ini bermaksud parti yang berusaha menarik sokongan merentas pelbagai latar belakang sosial dan etnik. Kalau lihat pula dari segi perbezaan antara kedua-dua negara ini dalam konteks pembentukan kerajaan dan rundingan politik, terdapat perbezaan ketara antara New Zealand dan Australia. Jikalau dilihat di Australia, koalisi tetap telah terbentuk antara Parti Liberal dan Parti Nasional. Namun, rundingan antara parti lebih aktif berlaku di peringkat Senat, di mana parti-parti kecil memainkan peranan penting dalam menyokong atau menyekat dasar kerajaan. Sementara itu, di New Zealand pula, budaya pembentukan kerajaan melalui perjanjian rasmi antara parti telah menjadi norma sejak pengenalan sistem MMP pada tahun 1996. Di sini, amalan Minimum Winning Coalition menjadi pendekatan biasa di mana parti utama membentuk kerajaan dan memberikan konsesi dasar kepada parti kecil yang menyertai gabungan. Kumpulan berkepentingan dan kumpulan pendesak, kedua-duanya bertujuan mempengaruhi proses pengubalan dasar namun melalui pendekatan yang berbeza. Kumpulan pendesak lazimnya bersifat lebih terbuka dan konfrontatif dalam memperjuangkan isu seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sebaliknya, kumpulan berkepentingan berfungsi secara formal, mewakili sektor seperti industri, majikan atau pekerja serta menjalin hubungan berterusan dengan pembuat dasar melalui saluran institusi rasmi. Dari segi persamaan, kedua-dua kumpulan di Australia dan New Zealand menunjukkan ciri korporatisme lemah, iaitu mereka dibenarkan beri pandangan dalam proses dasar tetapi tidak memiliki kedudukan rasmi dalam kerajaan. Contohnya di Australia, National Farmers Federation hanya terlibat secara teknikal dalam rundingan perjanjian perdagangan bebas China-Australia tanpa kuasa menentukan hasil akhir. Sama juga di New Zealand, di mana Federated Farmers terlibat dalam pengubalan Akta Zero Carbon 2019, namun cadangan mereka untuk tempoh peralihan sektor pertanian telah ditolak Parlimen. Bagi kumpulan pendesak, kedua-dua negara menggunakan strategi mobilisasi digital. Di Australia, contohnya GetUp mengumpul lebih 200,000 tanda tangan dalam talian bagi membantah lombong arang batu Adani. Manakala di New Zealand, Action for Smoke Free 2025 menggabungkan data saintifik dan kempen digital untuk mempengaruhi dasar kesihatan awam. Dari segi perbezaan, struktur politik antara Australia dan New Zealand memberi kesan besar terhadap strategi serta keberkesanan kumpulan berkepentingan. Di Australia, sistem dua parti dan kaedah first past the post lebih menguntungkan kumpulan besar seperti Business Council of Australia yang mempunyai sumber keuangan kokoh dan akses langsung kepada elit politik. Sebaliknya, kumpulan kecil lebih bergantung kepada kempen awam untuk menyuarakan pandangan mereka. Manakala di New Zealand, sistem mixed member proportional membuka ruang kepada parti-parti kecil menyertai kerajaan campuran. Ini memberi peluang kepada kumpulan berkepentingan kecil dan NGO bekerjasama secara strategik dengan parti-parti minoriti dalam mempengaruhi dasar. Bagi kumpulan pendesak pula, perbezaan utama terletak pada tahap pengawal seliaan aktiviti melobi. Di Australia, wujudnya Lobbying Code of Conduct sejak 2008
yang mewajibkan pendaftaran pelobi profesional serta menetapkan tempoh cooling off selama 18 bulan bagi bekas pegawai tinggi. Ini bertujuan meningkatkan ketulusan dan mencegah konflik kepentingan. Namun di New Zealand masih tiada undang-undang khusus yang mengawal aktiviti melobi. Baiklah, sekarang kita akan memasuki bahagian penilaian demokrasi yang dibuat terhadap aspek-aspek yang telah dibincangkan pada bahagian sebelum ini dengan menggunakan Demokrasi Indeks 2024 sebagai indikator. Aspek pertama yang akan dibandingkan adalah pada aspek sistem politik dengan menggunakan indikator fungsi kerajaan. New Zealand didapati mendapat skor yang lebih tinggi iaitu 9.29 berbanding dengan Australia yang mendapat skor 8.57. Hal ini dikatakan demikian kerana New Zealand yang mengamalkan sistem negara kesatuan menyebabkan pelaksanaan dasar yang lebih seragam dapat dilakukan berbanding Australia yang mengamalkan sistem persekutuan menyebabkan berlakunya perkongsian dan pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan, negeri dan juga wilayah. Sekarang kita akan melihat kepada aspek dasar awam. Namun begitu, tidak ada indikator daripada Demokrasi Indeks 2024 yang digunakan kerana kami dapati tiada indikator yang benar-benar ditujukan khusus kepada ataupun untuk menilai tahap demokrasi sesuatu dasar. Dalam kajian ini, kami melihat kepada dasar pinjaman pendidikan tinggi yang diamalkan di dua buah negara ini. Kami dapati bahawa dasar pinjaman pendidikan tinggi di Australia adalah lebih inklusif seperti HELP ataupun VET student loans kerana tidak ada limit ataupun had yang ditetapkan kepada tempoh pendidikan dan juga jumlah pinjaman. Seterusnya, kita akan melihat kepada aspek budaya politik dengan menggunakan indikator budaya politik daripada Demokrasi Indeks 2024. Kedua-dua buah negara ini dilihat memperoleh skor yang sama iaitu 8.75. Perkara ini merupakan manifestasi daripada suasana politik di kedua-dua buah negara yang menunjukkan nilai-nilai demokratik seperti kebebasan bersuara, pilihan raya yang bebas dan juga pemisahan kuasa yang jelas. Kemudian, kita akan melihat kepada aspek parti politik dengan menggunakan indikator proses pilihan raya dan pluralism. Kedua-dua buah negara ini didapati mendapat skor yang paling tinggi iaitu 10. Namun begitu, kumpulan kami mendapati bahawa New Zealand dilihat lebih inklusif dengan memberikan ruang kepada parti-parti kecil melalui sistem yang diamalkan iaitu Mixed Member Proportional berbanding dengan Australia yang kelihatan lebih didominasi oleh dua buah parti utama. Kemudian, kita akan melihat kepada aspek parti politik dengan menggunakan indikator proses pilihan raya dan pluralism. Kedua-dua buah negara ini didapati mendapat skor yang paling tinggi iaitu 10. Namun begitu, kumpulan kami mendapati bahawa New Zealand dilihat lebih inklusif dengan memberikan ruang kepada parti-parti kecil melalui sistem yang diamalkan iaitu Mixed Member Proportional berbanding dengan Australia yang kelihatan lebih didominasi oleh dua buah parti utama. Kini, kita telah tiba pada bahagian penilaian keseluruhan terhadap demokrasi di New Zealand dan juga Australia berdasarkan kelima-lima aspek yang telah dibincangkan pada bahagian sebelum ini dan disokong dengan skor ataupun laporan daripada Demokrasi Indeks 2024. Secara keseluruhannya, New Zealand menunjukkan prestasi yang lebih baik dengan mendapat skor keseluruhan sebanyak 9.61 berbanding dengan Australia yang mendapat skor 8.85. Dari segi kedudukan global pula, New Zealand merupakan negara kedua paling demokratik di dunia pada tahun 2024 berbanding dengan Australia yang menduduki tangga ke-15 dunia. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa walaupun Australia dan New Zealand sama-sama mengamalkan sistem Parlimen Westminster, pendekatan mereka terhadap demokrasi adalah berbeza. New Zealand lebih inklusif hasil daripada sistem MMP dan penglibatan aktif kumpulan minoriti, manakala Australia lebih menonjol dalam kestabilan institusi akibat sistem dua parti. Hal ini membuktikan bahawa penilaian terhadap demokrasi perlu mengambil kira konteks sejarah, budaya dan reka bentuk institusi.